RNR Gunung Semanggol. Masih kawasan Lebuh Raya Utara Selatan lagi. Ternyata dari Taiping pergi ke Penang ni, Pulau Pinang ni, sejam lebih juga, 1 jam lebih sikit. RNR kawasan rehat Semanggol, Gunung Semanggol. Masuk, kita ni masih di Lebuh Raya. Besar juga ni. Ni dia. Sebelah luar tu tak nak masuk sangat. Kalau ni kita nak masuk, kita nak cari tu ni. Assalamualaikum. Kita singgah dulu ya di kawasan rehat RNR Gunung Semanggol. Masih kawasan Lebuh Raya Utara Selatan lagi. Kita nak cari parking loh. Baca doa apa? Ni saya sikit memang betul memang ramai sangat kan. Padahal ni hari Ahad tau. Tapi hari Ahad tak, sepatutnya entah daripada semalam ke gitu, kurang sikit. Rupanya hari Ahad ramai juga. Tak apalah, sebab ini RNR ni orang nak yang menjamu selera, mungkin dari perjalanan jauh kan. Dah ni flat kereta pun ada yang daripada Singapura kan. Oh, ada Harold Bridge. Nanti pergi tengok lah, mana tahu ada lapis Surabaya. Harold, InsyaAllah ada. Oh, tu ada kita keluar, tapi orang dah ada yang nak ini. Dah ada bagi signal. Lanjut, ini lanjutan video yang dari tadi ya. Tadi Tasik, tadi terus kita dalam perjalanan nak masuk Lebuh Raya. Lebuh Raya tadi kita tutup sekejap. Ni kita nak pergi ni. Oh, tandas ke sana Pak, tandas dalam. Tu kan, tandas ke belakang. Surau yang ke sana, tapi tak apalah, nanti sana-sana ada Petron Pak. Ada tu ATM tu. Tapi tak tahulah. Kalau nak berhenti sini sekejap gitu boleh lah kot. Hanya ni Oh, itu tandas itu. Boleh sini lah. Dah apa berhenti. Jom Kak, kita tandas Kak. Itu ada keluar. Nanti Papa entah nak ini, jom kita tak payah ni. Apa tak ni? Apa dah kencing ni? Baik, jom yuk. Tadi kita baru dari tandas, bagian belah belakang. Jadi ni kita nak singgah ke Harold Bridge ni. Ini nak 2. 3 lah, Papa pun kadang nak juga. Ambil lah 3. Sebab RM6. Berarti yang lain kakak nak apa? Yang kecil-kecil gini lah. Kakak nak apa? Kakak nak apa lagi? Ada yang lain lagi? Singgah sekejap ke Harold Bridge. Kita nak beli roti dulu. Elak yang kecil-kecil gini aja kan? Ada ni, mayo sosis pun ada. Nak itu Pak? Makan habis ya? Chicken toast. Kalau tak habis nanti bagi Papa sikit. Dia belah belakang tu nak yang lama, yang baru biasanya. Dah. Lain aja lah ya. Ayo. Dah, sekarang kita nak bayar. Boleh ke tak? Sebab tadi kita tak minta. Kita guna settle lah. Okey, tadi kita dah pergi ke tandas, menginggah pula dekat itu bakery. Ini ni Kakak nak jagung ke? Jagung manis? Tak nak? Jadi kita siap singgah ni sekejap. Kita tu driver pun dah parking. Dah dapat parking tadi. Parking tepi ni je. Besar ni Gunung Semanggol ni. Siapa yang nak pergi menyinggah kat sini, nak breakfast, nak lunch. Besar lah, besar jugalah ni. Ni cuaca panas lit-lit. Jadi tahu dia nak ambil ini sangat ya, video ya. Tadi tu ada video pun nak ambil pun gerai-gerai tu tak boleh juga sebab muzik kuat sangat. Ni kita dah masuk dalam kereta lah ya. Kita masuk kereta. Panas.
Papa nak itu tandas. Oh, tandas laki ujung sana Mana? Ke sana mengarah ke surau. Iya. Ada penunjuknya itu apa? Keluar kau kan nunggu. Kita tadi pun beli roti ya, sini naik rotinya. Beli roti pun sikit je. Nih roti nih. Tadi teringin nak rapi Surabaya. Rasanya kedai roti Story Bread kot. Yang dekat Pinang dulu ada. Nanti carilah. Sedap. Ini gantian ni driver pula pergi tandas. Ni dah sampai sini. Meriahnya memang. Tapi tu je lah, panas. Persimpangan Jawi. Tadi kita udah keluar dari RNR Semanggul. Lanjut lagi jalan. Ini dah masuk Pinang. Belum masuk Pulau Pinang. Sebab belum lalu daripada jembatan. Nasib baik tak jam. Banyak kereta tapi tak jam. Itu cakap tak jam ha, dah start dah. Orange. Sebab nak masuk simpang lah, persimpangan Jawi kata. Tapi masih lagi Lebuh Raya Utara Selatan kan. Perjalanan kita lebih daripada 30 minit lagi baru sampai. Tu tengok persimpangan Jawi. Kalau ke kiri ni Bung Tebal, Jawi Sungai Bakap. Ternyata dari Taiping pergi ke Pinang ni, Pulau Pinang ni sejam lebih juga, 1 jam lebih sikit lah. Dalam berapa puluh kilometer dekat 90 84 2 82 lagi tu lebih kurang 80-an, 80 plus kilometer. Macam gitulah. Depan kita ni lori. Tadi lori tu, ni lori ni kontainer. Yang tadi tu sebenarnya kontainer tapi ada bawa benda tak apa tadi. Biasalah kalau pergi Pinang ni terkenal dengan kawasan industri besar kan. Sama dengan Selangor. Selangor pun macam tu juga. Sikit lagi orang. Itulah. Depan sikit lagi orang tu. Tapi tak nampak lagi kita dia. Kalau merah tu, lampu-lampu merah tu. Kalau malam nampak lah. Ni tak nampak. Belum lagi. Dah mula start. Lorinya break. Hentian sebelah Sungai Bakap. Nanti ada hentian sebelah Sungai Juru 21 kilometer. Sungai Bakap tu 5 kilometer lagi. Dah mulai start dah ni oren tu. Tengok tu. Tak nampak sangat ya. Tu oren, dasar oren. Dekat ni. Bandar Kasia 18 km, Georgetown tu 34 km. Tahu Georgetown tu ada jembatan Pulau Pinang. Jembatan yang paling orang faham. Kalau dah nampak jembatan tu tahu dah. Tu memang Pulau Pinang. Nak mengalah ke Pulau Pinang. Kita yang orang Selangor pun jarang-jarang pergi Pulau Pinang. Lama dah ni tak pergi ni. Selangor pun tak habis lagi. Kita around Selangor. Banyak tempat lagi kan. Nampak ni apa hati lagi pak? Ramli, bukan Ramli, apa? Ibrahim. Yang untuk makan tu kan. Ada di sini ya tu. Mana tu? Bukan di Ramli pak. Yang kalau untuk makan yang ready to eat yang biasa kita tu macam bubur apa tu. Ibrahim nasi goreng tu kan. Macam pesawat emas biasa kan guna tu kan. Ada sini tu. Tak nampak lagi kok. Kau dah lepas, tak perasan. Ni hentian belum lagi. Hentian sebelah Sungai Bakap. 1 kilometer lagi. 1 kilometer. Tak sampai. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Kita ni dah masuk Pinang tapi tak sampai lagi ke destinasi.
Ni nak ini. Dia bagi sini tu potong. Dia nak potong. Saya lori kontainer tak kontainer besar tu, tak besar sangat. Yang biasa tu kan memanjang. Yalah, kontainer yang biasa tu ada kan besar. Ni dia RNR. Hentian, bukan RNR. Tapi hentian Sungai Bakap. Kalau hentian ni tak berapa besar, sekedar dah tu tandas, tapi tandas ada lah. Kalau RNR baru besar sikit. Sel belah sana pun, belah sini ada tapi tak. Sel besar sebelah Petron. Petronas sebelah sananya. Masing-masing Pak. Memang macam kompleks gitu kan. Kalau Petronas memang dia pakai itu baliknya boleh ya. Yalah yang dulu itu kan, ataupun masa kita inilah pas tahun 2 lah itu. Kita dulu mana ada. 2 kilometer lagi bayar lepas. Sikit lagi nak masuk jembatan. Masa kita pergi itu pun kedai-kedai ni dah ada dah ni. Kata kedai ke? Bukan. Kedai ke? Sebelah sana ni kilang paperboard dengan packaging. Tak nampak sangat ya sebelah tu. Sebelah sini ni bukan yang ni sangat kosong tu. Ada pun macam store lah, kosong sikit. Sultan Abdul Halim Azam. Jembatan Sultan Halim USM. Kita sikit lagi nak masuk jembatan tu ya. Nak masuk tol Jembatan Sultan Abdul Halim. Masuk jembatan ni, nafas, ingat nafas kan? Tu sampai peladang ke apa semua di situ semua. Ada kat Penang kan? Tu baru nampak tu bangunan-bangunan dia semua. Ada situ tengah membangun. Banyak ni kilang ni belah sini, Terry Tower, FFG. Banyak lah. Dah tutup dulu lah, kita nak masuk jembatan. Sekejap ya, di sini dulu. Assalamualaikum.